Jom saya tunjuk cara simpan CJ Gemini atau GCE dalam Hermes. Masuk Hermes macam biasa, login macam biasa, kemudian pergi ke menu pembangunan, pilih program pembangunan kompetisi. Pada bahagian sebelah kiri fungsi, pilih program pembangunan kompetisi, tekan pemilik kompetensi. Okey, kemudian klik permohonan baharu. Pilih kategori iaitu pembelajaran kendiri, kemudian cikgu tukar dekat pembelajaran kendiri tu ambil online learning. Okey, di sini lepas online learning cikgu pilih tajuk. Tajuk cikgu berdasarkan CJ cikgu dapatlah. Kalau Gemini, kalau GCE lah, level berapa cikgu tulis. Okey, kemudian jangan lupa dekat tarikh, tengok pada tarikh pada CJ cikgu. Untuk GCE 8 jam, untuk Gemini 2 jam tau, jangan silap. Okey, selepas itu kita pun simpan rekod. Okey, dah simpan rekod. Benda yang paling penting selepas ini adalah muat naik turun CJ. Okey, cikgu choose file, pilih CJ cikgu kat mana cikgu simpan. Kemudian cikgu tekan simpan. Lepas simpan, klik OK. Okey, sekarang dah ada paparan CJ cikgu. Tekan kat bawah tu simpan, klik OK. Berjaya disimpan, klik OK. Okey, benda yang last sekali adalah jangan lupa hantar. Tekan button hantar dekat bawah. Klik OK. Dan sekali lagi berjaya dihantar. Okey, kita tunggu saja pengesahan daripada pentadbir.